Dunia pendidikan kini berada di ambang revolusi. Teknologi bukan lagi pilihan tetapi satu keperluan dalam proses pembelajaran. Di tengah arus perubahan ini, lahir satu generasi baharu yang berupaya menguasai teknologi dengan cermat dan berhemah. Mereka lah generasi fasa digital, bukan sahaja sebagai pengguna yang beretika, mereka juga adalah pemacu kemajuan pendidikan negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nurul Farisha dalam satu dokumentari khas bersama T-Rex TV SK Tanjung Rambutan. Dalam episod khas ini, saya akan mengupas apakah itu generasi fasa digital dan bagaimana generasi ini mampu untuk memacu kegemilangan pendidikan negara. Fasa digital merujuk kepada kecekapan menggunakan teknologi secara menyeluruh, di mana seseorang itu mampu memahami, menilai, mencipta dan berkongsi kandungan digital secara bertanggungjawab. Tidak dapat dinafikan bahawa generasi fasa digital bukan hanya tahu menggunakan pelbagai jenis peranti, malah mereka mampu menggunakan kemahiran teknikal, pemikiran kritis serta keupayaan beretika dalam dunia maya. Generasi fasa digital mampu untuk memacu kegemilangan pendidikan negara kita Malaysia, berbekalkan ilmu, daya kreativiti yang tinggi dan sikap berani mencuba. Generasi ini dapat menggunakan kemahiran mereka untuk beradaptasi, berkongsi ilmu dan mencipta perubahan dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Generasi ini adalah terdiri daripada para pengguna teknologi yang bijak dan beretika. Lebih mengujakan lagi, mereka juga mampu untuk menghasilkan kandungan pembelajaran yang menarik dan bermanfaat melalui pelbagai sumber teknologi yang tersedia. Seterusnya dapat membuka ruang ke arah proses pembelajaran yang lebih terbuka, kreatif dan inklusif. Justru tidak hairanlah generasi fasa digital juga mampu berkolaborasi dengan rakan sependidikan di seluruh dunia secara maya. Bukan sahaja dalam pelbagai projek pendidikan, bahkan dalam pelbagai pertandingan di peringkat antarabangsa. Sekaligus, ini dapat memastikan generasi fasa digital mampu membawa nama negara ke pentas global melalui inovasi pendidikan. Namun, kemajuan ini tidak terlepas daripada cabaran. Jurang akses teknologi, kurangnya pendedahan dan latihan dalam literasi digital, serta ancaman keselamatan cyber menjadi penghalang. Tapi, setiap cabaran hadir dengan peluang. Hal ini dapat ditelusuri melalui usaha bersama antara pihak kerajaan, guru, pelajar, ibu bapa dan masyarakat, agar kita mampu untuk meluaskan akses teknologi ke seluruh negara, memberi latihan literasi digital secara berterusan dan menanam nilai keselamatan dan tanggungjawab digital sejak di bangku sekolah. Konklusinya, generasi fasa digital bukan sekadar sebagai pengguna teknologi. Mereka adalah pencetus perubahan, pemimpin masa depan, penyambung harapan bangsa. Dengan sokongan dan bimbingan yang berterusan, mereka akan terus memacu pendidikan Malaysia ke arah kecemerlangan global. Intihannya, generasi fasa digital memacu kegemilangan pendidikan negara.